Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator, sahabat saya, Fadil Ustaz Marwan, sahabat saya dalam khususnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat dalam wacana bicara politik matang ya. Jadi sebelum saya nak melanjutkan perbincangan tentang politik bukan akidah, suka saya nak menggalakkan tuan-tuan perempuan dapatkan buku. Saya dulu promoter, tak saja bagi Ustaz Warren. Buku ini penting untuk baca, untuk mematangkan politik. Dia kena beza di antara politik dan kepartian. Ya. Jadi kadang-kadang orang keliru. Maknanya bila masuk parti barulah itu akan berat tentang politik. So ini telah dibahaskan oleh ulama kita seperti Syekh Qaradawi rahimahullah. Perbezaan di antara kepartian dengan politik. Betul Syekh Warren? Jadi Syekh Warren tak ada partian. Saya pun tak ada. Jadi tapi Syekh Warren yang mengeluarkan dialog politik Islam. Bermakna politik ini satu perkara yang penting dalam Islam, tetapi ia bukan dalam kerangka usul yang implikasinya akan membawa kepada percanggahan iman dan fitrah. Maka bila kita nak merawat penyakit umat Islam, bila kita nak mencari root cause kenapa umat Islam berpecah, dalam keadaan kita ada Quran yang satu, Tuhan yang satu, Rasul yang satu, kiblat yang satu, kesemuanya satu, bahasa yang satu, iaitu bahasa syariat Arabiyah. Tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, tetapi kita tetap berpecah. Dia berbeza pandangan, tidak mengapa, karena itu tabiat, tetapi berpecah yang membawa kepada kadang-kadang ekstremisme, sampai kadang-kadang ia menjadi salah satu kufur dalam perkahwinan. Nak kahwin kena cari jemaah atau kumpulan yang tidak ada dalam kita fiqh, yang menyebabkan kita berlakunya kemunduran. Kita kena tahu dulu apa tujuan kita berpolitik, menjadi rakyat, menjadi seorang insan, adalah untuk mencapai dua matlamat penting. Dan insyaAllah saya sedang nak siapkan risalah kecil saya, risalah Maqasid Khalqul Insan, yang teori itu akan menyelesaikan banyak problem keseluruhan secara komprehensif, baik individu, baik keluarga, baik masyarakat, baik politik, baik dalam ekonomi. Apabila kita faham maksud utama Allah Ta'ala mencipta, itu dengan dua maksud, iaitu at-tadayyun wa al-umrah. Maknanya kita dicipta oleh Allah bukan macam malaikat hanya beribadat semata-mata. Dan itu kita kena ingatkan, kita bukan dicipta seperti malaikat hanya untuk beribadat. Sebab itu ramai sekarang ni masalah kita bila pencen dapat berjawab dan membawa kepada kemiskinan, sebab dia kata kita nak tumpu ibadat. Sebab itu saya tak menyokong agenda pencen. Nak pencen, kerajaan boleh punya pencen kerja sampai mati. Sebab itu kalau kita nak menyelesaikan masalah ini, kita kena tahu kita dicipta bukan hanya untuk beribadah, dicipta untuk beribadah dan pembangunan umrah. Sampai bila? Sampai mati. Mesti menyumbang, mesti bekerja, mesti mencari uang, mesti membina kehidupan, mesti membina pembangunan, teknologi dan sebagainya. Itu asas dalam kehidupan kita. Dalam kerangka kefahaman ini membentuk bahawa kita berpolitik dengan dua tujuan ini: beribadat kepada Allah dan untuk membawa kepada pembangunan dalam bentuk komprehensif. Apa juga erti pembangunan? Itu diterima dalam Islam. Apabila kita faham konsep ini, kita berpolitik bukan untuk semata-mata menang, tetapi sebenarnya nak membina negara yang hidup. Kerana dunia membahagikan negara-negara ini kepada tiga bahagian. Untuk yang pertama daripada negara maju seperti Amerika, Britain. Kemudian negara yang sederhana macam Malaysia, Qatar, dan negara miskin. Sebenarnya inilah perjuangan yang sebenar. Apabila kita mampu meletakkan negara kita menjadi negara pertama dalam dunia. Sekarang ini kita menyebutkan rakyat dalam isu-isu kecil, isu-isu kepartian. Bayangkan kalau satu parti itu ada 500,000, 700,000, hanya disebutkan dengan mesyuarat kecil-kecil. Hanya fikir tentang mesyuarat agung, memanglah itu diikut undang-undang, tetapi kalau yang jumlah yang ramai ini kita
Kita galakkan untuk belajar sains dan teknologi, jadi engineer, jadi accountant, jadi pakar syariah. Daripada mereka bersembah hanya memikirkan siapa yang menang, siapa yang kalah, dan membicarakan tentang keaiban orang. Belajar accounting, belajar matematik, belajar ilmu moden, negara kita lebih maju. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhak Perdana Menteri, kita memerlukan lebih 70,000 engineer. Kita sekarang ni dalam kenegaraan, kita banyak guna orang luar. Hatta kalau dalam construction, banyak orang Bangla. Lepas saya galakkan wanita kahwin orang Bangla sebab mereka lebih pengalaman dia lebih beruang saja, lebih beruang. Lebih beruang daripada orang. Lebih banyak duit. Saya kalau orang tanya saya, kalau di antara lelaki soleh yang ada duit, baik ambil lelaki yang ada duit. Sebab soleh ni boleh dibentuk. Kalau soleh tak ada duit, susah juga. Dan kita tengok data di mahkamah, hampir 70% isteri minta cerai semua kerana suami tak ada duit, bukan suami tak sembahyang. So, kita berlawak je lah. Tapi tak apa, kalau nak kena Bangla pun kita support.